Hujan tu. Assalamualaikum guys. So, pagi ni hujan. Hujan. Saya bersama dengan technical director Abang Arif. Abang Boleh lah. So, adakah hujan akan efek apa-apa keputusan bagi risiko untuk keputusan tu terjejas memang sentiasa ada. Sebab bila kita dalam keadaan hujan, kita memang akan berhadapan dengan keadaan yang lain lah. Jadi strategi pelumba-pelumba pun akan bertukar. Sebab bila hujan memang ada risiko untuk pancit tu jauh lebih tinggi. Dia memang macam tu. Kita pun nak bagi tahu kenapa tak berapa tahu. Koyak lah. Tetapi dia memang risiko untuk pancit semasa keadaan hujan memang jauh lebih tinggi dan seperti mana untuk kenderaan pun sama. Keadaan jalan tu memang licin. Jadi kebarangkalian untuk jatuh pun tinggi kalau mereka tak berhati-hati. Okey. Kalau waktu hujan macam ni, ada ke macam tiba-tiba last minute kita tambah kita punya technical crew? Ada ke situasi yang macam tu berlaku? Oh, tak ada. Tapi kita biasanya kita akan ada apa orang kata just awareness tambahan lah di kalangan semua kru kita yang especially yang berada dalam laluan perlumbaan untuk kita dapatkan maklumat lebih awal tentang keadaan jalan. Kalau kita ingat tahun lepas Tour de Langkawi pernah dihentikan sebentar pada satu peringkat kerana keadaan hujan yang amat lebat. Tapi kalau hujan macam ini, malangnya untuk pelumba-pelumba kita terpaksa berlumba juga. Walaupun dalam keadaan macam ini. Macam ini kena lumba. Kalau dihentikan maknanya stage 2 tu batal terus? Tak. Kita akan tengok sama ada macam tahun lepas kita berhenti, lepas tu kita jalan balik. Bagi ni bila hujan tu dah tenang, kita tetap akan jalan. Okey, alright. Tetapi kalau hujan tu terlalu lebat, kita berhenti dan kita akan ambil peringkat yang terdekat lah untuk kita tentukan keputusan. Alright, okey. Terima kasih Abang Arif. Terima kasih.